Adalah kata polis diganas pun, bagi makan nasi lagi, bagi minuman lagi. Tapi saya tak nak kita nampak, saya pernah tahan banyak kali, puluhan kali. Ya, saya tak pernah orang saji makan atas table untuk saya. Terus saya percaya menteri pun pernah ada beberapa dalam urusan kita, dalam politik kita pernah ditahan. Saya nampak mereka didapat di layanan istimewa daripada PDRM di Balai Polis untuk Jamri Binod. Ya, itu tindakan diambil. Tapi saya nak sebut, macam saya ulang tadi, tindakan yang diambil itu bergantung sudut pandang pihak mana. Ya, misalnya bila tersebar, hari ni semua kan maklumat uji jari, tersebar mereka yang dikatakan ditangkap berada di polis sedang menikmati makanan. Itu aja gambar dia. Ada dua ulasan. Satu kata, ya, tak adalah kata polis diganas pun, bagi makan nasi lagi, bagi minuman lagi. Tapi yang ditahan tu kata polis ni kasar, polis ni kejam. Satu sudut. Satu lagi kata, kalau macam tu apa maksud ditahan? So bergantung sudut pandang mana. Ya, sebab itu saya tak mau pergi kepada yang tajuk-tajuk itu. Saya cuma nak kata bahawa keutamaan kita apa dia? Apakah posting dan semua kenyataan itu boleh kita pertahankan atas nama kebebasan bersuara dan kita benarkan yang ini. Sebab itu 105 Kanun Tata Cara Jenayah itu membenarkan langkah tangkapan awal itu dibuat. Dan apakah polis reach out, berjumpa mereka sebelum itu pun berkali-kali. Menteri, sekarang pun masih sama.